Assalamualaikum, apa khabar semua? Dah subscribe belum saya punya channel ni? Kalau belum, jemputlah subscribe. Pagi hujung minggu, hari Sabtu, mari kita mesin rumput. Mesin rumput pakai bateri ni, dia ada mata tali, ada mata pisau. Tapi yang ini saya pakai mata tali dulu. Tukarkan tali yang dah tumpul dengan tali yang baru, bagi tajam sikit. Pakai kasut boot warna kuning, pakai topi, nak elak kena panas. Pakaikan sarung tangan solo ever tu supaya tak kena panas. Nak tukar tali mesin rumput ni senang je. Masukkan je macam tu, buat dalam macam bentuk U. Mesin rumput pakai bateri ni, dia punya mata boleh juga tukar kepada mata yang pakai pisau. Bila pakai mata tali, kita boleh mesin rumput tu sampai rapat ke tanah. Kalau pakai mata pisau, kita nak kena jaga jarak supaya pisau tu nanti tak menganjal, tak tersekat-sekat, terlanggar batu ke, terlanggar tanah ke. Bateri 20 sel dah charge penuh. Nak charge penuh bateri 20 sel tu ambil masa 4 jam. Kalau pakai kat mesin sekitar dalam 1 jam setengah, kita boleh mesin rumput dengan bateri kapasiti 20 sel tu. Sambil kita mesin rumput, sambil kita buat live lah. Buat live kat TikTok. Jadi kena ada standby satu tripod yang macam tu, tripod daripada Modofo. Kemudian kena standby juga pasangkan wireless microphone supaya bila kita cakap tu jelas boleh dengar. Audience dekat dalam kita punya live boleh dengar. Adalah audience satu dah dalam, kadang 10 orang, kadang 5 orang, kadang 2 orang. Okey je, buat untuk suka-suka. Sambil-sambil kita promote mesin rumput pakai bateri tu, yang Tanzu tadi tu. Sambil-sambil lah kita mesin rumput, halaman rumah pun dapat bersih, sambil-sambil dapat buat live. Kok-kok lah ada yang mungkin berminat nak beli kan. Dah siap setup handphone punya kamera, tripod semua, kita mula mesin. Kita mesin dulu lah dekat halaman rumah ni, rumput yang dah panjang sikit ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita pakai mata tali, sekarang ni saya nak tukar daripada mata tali kepada mata pisau. Nak demo kan lah. Kalau pakai mata pisau cepat sikit, ada punya potong tu, cuma nak kena hati-hati tak berapat sangat ke tanah. Nak tukar mata pisau tu, satu kena masukkan besi untuk sendalkan dia. Kemudian skru ni kena putar berlawanan. Selalu kita pusing skru kalau ke kanan makin ketat, tapi yang mata pisau mata pemotong mesin rumput ni ke kanan dia makin longgar. Jadi dia memang terbalik sikit, terbalik daripada skru yang biasa. Dia pusing ke kanan untuk bukakan skru. Bila dah buka skru tu, barulah boleh buka dia punya mata pemotong tu dan tukar dengan mata pisau. Ni yang saya cakap tadi ni, dia masuk ni, dia align supaya benda ni tak tergerak. So dia terbalik kan, selalu ke kiri, makin kita buka makin longgar. So ni ke kiri, dia makin dekat. Terima kasih. Belakang sikit. Dah tukar mata pisau, mari kita potong rumput yang agak tebal sikit kat sini. Macam yang saya cakap dulu ni, kalau pakai mata pisau nak kena hati-hati, tak boleh rapat sangat ke tanah, tak boleh rapat sangat ke tepi-tepi yang ada batu-batu tu. Nanti dia terlanggar, dia tersekat-sekat, tak sedap, dia tak lancar lah, tak licin lah kita punya melibas kiri kanan tu. Okey, jadi itu saja yang nak tunjukkan berkenaan dengan mesin rumput Tanzu ni, aktiviti 2 minggu mesin rumput keliling rumah. Jadi kalau tuan-puan ada yang nak dapatkan mesin rumput yang pakai bateri jenama Tanzu ni, memang sangat powerful ni, link ada dekat dalam description. Nak dapatkan benda lain macam tripod, speaker, mikrofon, sarung tangan, topi, ada juga saya letak dekat description juga ya. Terima kasih yang sudi menonton sampai hujung ni. Terima kasih yang subscribe saya punya channel. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.